Jadi bila saya dapat maklumat, saya jumpa satu ayat tu, madu lebah penawar kepada manusia. Saya pun pegang madu lebah. Ya Allah, aku memang banyak dosa. Ya Allah, ni madu lebah manis ni. Aku kecil manis. Ya Allah, aku madu ni manis. Aku kecil manis. Ya Allah, takkan aku nak makan madu ni. Tak boleh terima makan ni, ya Allah. Kan? Duk tanya Allah macam itulah. Ya Allah, macam mana ni? Aku tak mau makan hak lain. Aku nak makan hak ni. Tapi dia manis. Macam mana ni, ya Allah? Mai satu fikir. Ya Allah, aku yakin mata aku tipu aku. Apa aku nampak madu ni, dia tipu aku. Kau janji madu luar penawar. Pasti penawar. Ya Allah, aku fikir madu ni mudarat pada aku. Sebab aku kecil manis. Dia manis. Mesti mudarat. Tapi otak aku tipu aku, ya Allah. Kau mesti betul. Ya Allah, madu lebah ni tak ada siapa kajian apa-apa semua. Tak ada. Ni apa semua ni kan. Kan? Tapi aku yakin kau tak akan tipu aku, ya Allah. Maka dengan bismillah aku nak amai madu ni, ya Allah. Saya yakin madu ni otak saya tipu saya. Saya yakin mata saya tipu saya. Saya yakin keyakinan saya tipu saya. Firman Allah mesti betul. Takkan Allah tipu. Kan? Duk lawan ni nak makan ni. Makan. Hari kelima buasi mai balik. Penuh tanah. Allah. Makan madu buasi balik. Lagi banyak. Bukan titik. Dia tembak cerit. Allah Rabbi Allah, aku banyak dosa dalam jamban. Apa keluar apa? Ha? Keluar apa? Ha? Keluar apa? Buasi. Keluar darah. Keluar darah. Bukan menitik, biasa menitik. Dia percik. Dia tembak cerit. Dalam jamban saya doa, tolong aku ya Allah. Berak tak basuh ni. Punya takut. Tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku memang banyak dosa, Kau jangan uji aku ya Allah. Aku jangan uji aku. Kau takkan tipu aku ya Allah. Kau takkan. Dalam jamban tu. Punya takut. Darah penuh kan? Penuh tanah. Kalau dulu dia menitik atas najis tu setitik 2 titik ya. Ini penuh. Dia tolong aku ya Allah, tolong aku. Teriak dalam jamban. Duk esok keluar lagi. Allah cerit. Takut. Tolong aku ya Allah, tolong aku. Dalam jamban. Teriak. Doa dengan Allah. Kalau orang tak apa hang ni, tak kira dah waktu takut. Hari ke-7 ketat. Nak berak takut dari hari 7 tu. Tiap hari tu jadi tu. Ketat. Ketat. Ui. Ketat. Tak keluar darah dah. 2 hari 8. Tak keluar darah. Hari ke-9. Mati pucuk sihat. Tu dia. Betul janji kau ya Allah. Biar betul ni ya Allah. Betul kan ni? Benda berlawanan dengan akal ni. Tu sihat. Tak apa lagi. Makan lagi. 12.30 temu janji doktor. Pergi cek kecil manis. Tak ada. Tinggal parut. Ni lah modal saya. Siapa main pun saya tunjuk modal saya. Kemarin ada doktor daripada Arab Saudi. Kemarin. Saya yakin dia tu doktor. Saya yakin cara dia soal tu, cara dia cakap tu, saya yakin dia doktor. Tapi dia tak mengaku. Daripada dia kerja kat Arab Saudi tu. Orang sini lah, orang Malaysia lah. Orang Malaysia. Dia balik cuti. Dia balik cuti satu hal. Dia rasa badan dia ada jin. Tu dia main jumpa saya tu. Dia kata, betul. Kudik kecil manis. Bila saya tunjuk dengan dia, betul. Ini kudik kecil manis. Doktor. Saya yakin dia orang. Sebab mak dia beritahu, abang dia pun doktor. Dia tak beritahu. Tapi saya tahu dia kerja bahagian tu. Saya yakin. Jadi, doktor sahkan tak ada kecil manis. Maka saya buat keputusan. Ya Allah, inilah kerja aku mulai hari ini. Inilah kerja aku mulai hari ini. Aku nak bagi tahu kepada semua orang. Yakinlah dengan janji Allah. Yakinlah dengan janji Nabi. Kerana Allah tak tipu.
Nabi tak tipu. Bukan senang nak dapat keyakinan tu. Sebab tu bila pelanggan mai, saya dengar luahan mereka. Saya dengar rungutan mereka. Supaya saya nak bagi tahu. Percaya dan yakinlah. Orang sakit jantung. Jantung tu pun Allah punya. Orang sakit kecil manis, pankreas tu pun Allah punya. Allah boleh bagi sakit, Allah boleh bagi sembuh bila masa aja. Mai kita taat. Tak payah tanyalah. Kanser ke, buah pinggang ke, HIV ke. Mai kita amai tengok. Betul tak? Yakin. Kita belajar yakin. Lega tak lega urusan Allah. Lega tak lega urusan Allah. Kan? Hak Allah. Tapi hak aku taat. Mai kita taat. Sekian, terima kasih. Boleh. Alhamdulillah. Makan tak tinggal. Kok makan tak tinggal. Alhamdulillah. Yes. Jenis makan ubat kalau apa nak untuk sihat. InsyaAllah. Yalah. Usaha. Ini kan janji Allah kan. Tengok jin dah lemah dah. Dah kalau berani keluar mai. Mai kita tengok lah kalau berani. Tapi dah tak mai. Dulu bukan main sombong. Tonton. Habis itu dia cakap banyak. Itulah. Tapi baik minum dia tak macam kita minum tak dah mula-mula tu dah. Tapi macam mula-mula minum ketak. Lepas tu tak ketak dah. Tak ketak tapi bila minum tapi sedap suka makan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Tambah lagi satu amalan agama dalam kehidupan kita. Ya abang pun makan. Tak betul. Sedap. Dia suka makan lah. Kami kata dia kiranya kena beli lain. Jangan tak beli lain. Allah. Kita boleh beli lain. Yalah kita korban. Sampai hari ni dia boleh beli. Kita jampi. Ada punya ni. Okey. Puas hati. Alhamdulillah. Nah, insya-Allah nak tuan. Kita doa bagi bisnes kami maju. Amin. Ustaz pergi umrah kan? Insya-Allah. Baik.